Hei monyet, pernah tak kau terfikir macam mana kalau ada orang yang lahir dengan keadaan yang orang kata susah nak hidup normal, tapi dia boleh jadi luar biasa sampai dunia kenal dia? Ini kisah Ben Char. Dari kecil lagi, Ben lahir dengan penyakit rare nama Crouzon Syndrome. Maksudnya, bentuk muka dan tengkorak dia tak normal dan dia kena banyak pembedahan hanya untuk bantu dia membesar dengan baik. Memang dari awal lagi, doktor dah jangka hidup dia akan penuh cabaran. Tapi lagi sedih, dia bukan saja kena sakit fizikal, dia juga kena ejek, kena pandang pelik dan pernah diperlakukan kasar oleh orang sekeliling sampai dia rasa down teruk. Tapi satu benda ubah hidup dia, iaitu kata-kata mak dia, Ben, kau dilahirkan berbeza untuk buat perubahan. Dari situ, dia mula bangkit. Dia pilih wrestling, satu sukan yang memang tak boleh sembunyi. Semua bergantung pada diri sendiri. Tak ada tempat nak lari, tak ada alasan. Dan kau tahu apa jadi? Dia bukan saja masuk wrestling, dia jadi kuat gila. Dia berani cakap awal-awal nak jadi 3 kali juara negeri. Walaupun masa tu orang tak yakin pun dengan dia. Tapi dia betul-betul buat. Lepas tu dia naik lagi level. Jadi NCAA Division 1 All American Wrestler, antara pencapaian paling tinggi dalam wrestling university di Amerika. Tak cukup lagi, dia wakil tim USA dan jadi juara dunia. Kadang-kadang benda yang orang anggap sebagai kelemahan kita boleh menjadikan asbab untuk kita jadi luar biasa kalau kita memberanikan diri, bukan sekadar redha dengan apa adanya. So, berusahalah sepuas-puasnya.